kita bagi laluan pada motor tadi tu Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni aku nak cerita sikit pasal apa yang aku buat dekat tempat kerja aku sekiranya aku tak keluar daripada kilang lah. Kalau aku duduk dekat workshop tu, apa yang aku buat pagi Olah mengulur ke kadang kau tak ada kerja je. Inilah apa yang aku buat pagi-pagi. Pertama masuk lori dulu, kasih wayang. Kalau pasal bab lori ni aku memang jaga sikit lah. Aku memang teliti sikit. Tak tahulah, memang aku punya perangai kendaan memang aku jaga. Tapi sendiri punya je lah. Kalau yang lain-lain tu yang bukan aku bawa tu aku tak jaga lah. Yang aku bawa ni je lah aku jaga. Biasalah ada lori kan. Okay, jom tengok apa aku nak buat lepas ni. Pagi-pagi aku dah kena kemas tong. Tengok, ini disebabkan Jabatan Alam Sekitar lah ni nak datang, nak tengok workshop lah. Jadi semua tempat minyak-minyak, chemical ke apa ke, asid, semua kena asingkan, kena pindah, diasingkan. Tak boleh duduk dekat dalam satu tempat. Jadi tak boleh dekat dengan longkang. Semua kena asingkan lah. Jadi terpaksa lah aku yang kena asingkan. Pasal dulu kat sini aku ramai budak, ramai orang boleh suruh. Sekarang dah tinggal aku 2 orang je. Dengan Cina supervisor aku seorang. Jadi terpaksa lah kena buat kerja ni seorang. Yang tadi tu Uncle Guard itu bukannya bos. Kau tengok ni geng, ni dalam workshop aku lah. Apa yang dia orang buat kerja dalam ni semua, tengok. Welder. Kena pakai blower panas ni dalam tank. Yang ini filter merangkap marker. Ini gaji besar ni. Ini kalau macam-macam boleh buat kerja, memang gaji besarnya ni orang. Tengok, bukan senang nak marking silap marking semua bengkok. Pasal kita permulaan kerja bermula dengan marking dulu. Kalau marking lari satu, mana semua memang ikut lari habis. Memang sengit. Okey, sekarang kita tengok ini kerja-kerja untuk lifting nak angkat tank ni pindah ke belakang sana. Kemudian kita nak paintkan dia.
baru kita dirikan di sebelah, baru kita boleh welding kat sebelah tu. Maknanya ni kena dah siap welding sebelah, pusing balik welding lagi. Dia macam gitu ada punya proses dia. Satu tank yang belum siap ni berat dia kira-kira lebih kurang dalam 15 tan lah, 15 tan 16 tan lebih kurang. Sebab keren yang mengangkat ni pun 20 tan. Maknanya tu tahap dia lah yang boleh angkat. Tu belum kira kalau dia dah masuk, dia punya tutup dia semua dah siap komplit, dia dah lebih dah dekat 20 tan lah. Memang biasa lah kita kena akan gunakan dua crane lah. Memang biasa guna dua crane. Okay, nak mengangkat ni memang kena tengok dia punya level dia tak level ke. Kalau silap tak level, nanti berayun pula crane ni. Okey, taruh kaki dulu. Okey, siap. Baru boleh welding sebelah dia. Okey, yang ini nama dia theodolite. Untuk nak ukur level tank ni lah, supaya sengit ke tak sengit kan. Benda ni penting Okey geng, enjoy video aku Selamat menonton. Assalamualaikum. Dah tak boleh. Dah.